Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini adalah aku punya quick response ataupun reaction berkenaan dengan UFC 320 di T-Mobile Arena Las Vegas. Aku nak fokus kepada tiga match yang aku tumpukan dan memang aku nanti-nantikan lah selama ni sejak dia dah umum fight card tu kan. So, jadi untuk perlawanan yang pertama yang aku tunggu adalah antara Jiri Prochazka versus Khalil Roundtree Jr. So ini adalah untuk lightweight heavyweight bout. Light heavyweight bout. So kita tahu Jiri Prochazka menang melalui KO dan TKO pada round yang ketiga, minit yang ketiga 4 saat. Prochazka dia mempunyai 87 significant strikes daripada 159 percubaan, iaitu 55%, dan mempunyai satu takedown yang successful takedown lah. Dan Roundtree pula hanya mempunyai 63 significant strikes daripada 142 percubaan, iaitu 44%, dan tak ada sebarang takedown try lah daripada Roundtree. Untuk round pertama dengan round kedua nampak macam Khalil Roundtree itu berjaya untuk menekan Jiri Prochazka sebenarnya. Tapi dengan menggunakan leg kick lah. Tapi Jiri dia masih steady, masih kekal tenang, dan kita tahu Jiri dia macam apa yang DC dan juga apa yang DC cakap dan apa yang si komentator UFC sendiri cakap, Jiri Prochazka ni adalah chaos agent. So dia masih lagi bertahan, dan pada round yang ketiga kombinasi antara elbow spin dan juga overhand kanan daripada Jiri telah berjaya menumbangkan Khalil Roundtree lah. Kita nampak dia tumbang macam Yamu ataupun Yamcha dalam Dragon Ball kan, macam tu kan. Jadi ini adalah satu kemenangan yang aku rasa yang sangat emosional untuk Jiri, dan masih lagi sebagai contender utama lah dalam lightweight ataupun light heavyweight bout ni. Dan aku rasa setelah dia berjaya mendapatkan dia punya master degree ke apa, tak silap aku dia belajar kan. Dan dia ada exchange dengan Ankalaev sebenarnya sebelum Ankalaev dijodohkan dengan Alex Pereira untuk rematch yang aku akan cerita sekejap lagi. Ada berlaku exchange Twitter lah, dekat Twitter yang Ankalaev dan juga Jiri Prochazka ni. Dan aku tak tahu sama ada apakah sebenarnya yang akan perancangan Jiri di masa hadapan, dan aku nak tengok macam mana Khalil Roundtree untuk bangkit balik daripada kekalahan yang aku rasa sangat meragut dia punya maruah lah bagi aku. Sebab aku nampak round pertama dengan round kedua tu Khalil macam mendominasi lah game ataupun match tu kan. Okey, kita teruskan dengan Merab Dvalishvili versus Corey Sandhagen. Yang ini kita tahu adalah untuk bantamweight contender untuk tali pinggang bantamweight, dan kita tahu Merab The Machine menang melalui keputusan unanimous decision 49-45, 49-45 dan 49-46. Bagi aku dia adalah satu domination sebenarnya daripada Merab, dan kalau tak silap aku dia dah dapat submit sebenarnya, dah boleh buat submission pada round yang keempat tak silap aku. Tapi Corey Sandhagen diselamatkan dengan loceng lah, maksudnya round tu dah tamat lah. Statistik pertarungan kita tahu, kita nampak Merab memang ada banyak 116 significant strike daripada 240 percubaan, iaitu 48%, dan juga 8 successful takedown daripada 15 try. Manakala Sandhagen pula hanya mempunyai 79 significant strikes dan juga 100 daripada 181 percubaan, iaitu hanya 44% lah, dan tiada sebarang takedown try daripada Sandhagen. Pertarungan ini kita nampak macam biasa, Merab macam enjoy, macam tiada sebarang masalah pun sebenarnya daripada Corey Sandhagen. Walaupun kita nampak pada round kelima tu sebenarnya Sandhagen berjaya melepaskan satu tumbukan dekat mukanya Merab, tapi Merab masih steady, dan masa tu pun dah tinggal dalam 10 ke 15 saat untuk round kelima habis kan. Jadi tak sempat lah untuk Sandhagen meneruskan rentak untuk menekan Merab ni sebenarnya. Dan Merab memang kita tahu dia mempunyai kardio yang sangat baik, dan stamina dia memang macam sentiasa penuh lah, dia punya tank tu kan.
dominasi yang pertama daripada minit pertama hingga minit terakhir, memang kita nampak lah Merab kini memang aku boleh cakap sebagai greatest of all time lah untuk bantamweight sekarang ni. Dah berapa game dah dia menang, berapa match dah on the trot, maksudnya kemenangan berturut-turut 14 kat silap aku. So siapakah yang akan layak untuk bertemu dengan Merab ni? Dan semasa dia punya interview post match, dia ada cakap yang mungkin dia nak bertarung pada bulan Disember. Maksudnya dia dah bertarung pada tahun 2025 ni sebanyak 3 kali dia punya title defend. Dan kalau dia bertanding lagi ataupun dia bertarung lagi pada bulan Disember, maksudnya dia dah dalam 1 tahun 4 kali dia akan bertarung untuk mempertahankan tali pinggang dia. Dan dia pun ada cakap lah, dia merendah diri lah. Dia kata dia hanya manusia biasa dan sebenarnya hanya perlukan satu kesilapan, satu knockdown ataupun satu tumbukan daripada lawan dia untuk menewaskan dia lah. Dan siapakah sebenarnya yang calon yang aku rasa boleh? Aku sebenarnya nak tengok Umar Nurmagomedov untuk rematch sebenarnya, dan itu terpulang pada Dana White lah untuk tentukan siapakah pencabar seterusnya untuk Merab. Okey, itu kita dah tahu, dan itu adalah co-main event. Dan main event yang kita tahu seperti yang korang nampak dekat belakang aku ni adalah Magomed Ankalaev versus Alex Poatan Pereira 2 untuk light heavyweight title. Ini adalah satu perlawanan yang aku memang sangat-sangat nantikan, sebab kita tengok pada UFC 313 kalau tak silap aku, kita tahu Poatan macam bukan sebenarnya Poatan yang sebenar. Dia pun beritahu memang dia sebenarnya tak nak bagi alasan, dia bukannya 100% pada malam tu, tapi itu kenyataan dan dia terpaksa bagi tahulah. Dan kita nampak masa malam yang UFC 313 tu dia bukan Poatan yang sebenar, dia tidak agresif. Dan pada hari ini pada UFC 320 di T-Mobile Arena Las Vegas, kita nampak start daripada selepas bermulanya ref dah bagi fight, dia terus ke depan untuk menekan Ankalaev sebenarnya. Jadi Poatan bagi aku dia sekali lagi dia berjaya membuktikan bahawa dia memang striker yang paling berbahaya dalam sejarah UFC lah. Ankalaev memang tiada sebarang jawapan. Poatan hanya perlukan 80 saat saja untuk menewaskan Ankalaev, dan ada orang cakap lah Ankalaev fraud check sebenarnya oleh Poatan. Maksudnya aku tak pastilah sebenarnya. Dia punya statistik pertarungan dia adalah Pereira, Poatan hanya ada 18 significant strike dan daripada 26 percubaan dalam masa 80 saat, itu 69% lah, dan satu knockdown. Ankalaev pula hanya ada 6 significant strike daripada 13 percubaan, itu 46%, dan tiada cubaan takedown. Alex Pereira menang melalui TKO, ground and pound pada round pertama. Minit ke 1 minit 20 saat, iaitu 80 saat saja diperlukan. Dan aku sebenarnya ada banyak benda yang aku nak cakap pasal apakah what is next for Alex Poatan. Pada pendapat aku, mungkin dia akan terus kekal untuk mempertahankan tali pinggang dia. Dia ada beberapa option sebenarnya. Mungkin dia akan cuba untuk mempertahankan tali pinggang light heavyweight ni. Mungkin sekali lagi bertemu dengan Jiri Prochaska yang baru menentang Khalil Rountree kan, pada UFC 320 juga. Dan mungkin Alex Pereira mungkin dia ada sendiri bagi tahu yang dia ada masalah untuk cut weight dia sekarang, dan mungkin dia ada plan untuk move naik ke atas untuk pergi ke heavyweight lah. Dan apabila dia berhijrah ataupun dia berpindah division ke heavyweight, semestinya dia akan mencari pemenang antara Thomas Pinal dan juga Cyril Gane yang akan bertanding pada UFC 321 3 minggu lagi lah, untuk mendapatkan double champion lah, untuk mencabar tali pinggang heavyweight tu daripada pemenang antara Aspinall dan juga Gane ni. Tapi mungkin juga dia akan stay dekat light heavyweight division. Dan seperti yang kita tahu, middleweight champion yang baru iaitu Khamzat, dia ada bercakap yang dia nak sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 tali pinggang. Sekarang ni dia dah dapat middleweight. Mungkin dia akan turun pergi ke welterweight kalau pemenang antara JDM dan juga Islam Makhachev.
Tapi mungkin juga dia akan naik ke atas untuk pergi ke light heavyweight untuk mencabar Alex Poatan ni sebagai untuk menggalas dua tali pinggang lah dan sebagai double champion. Dan aku tak tahulah sama ada UFC sekarang ni masih lagi membenarkan perkara ini berlaku sebab macam Ilya dia terpaksa melepaskan tali pinggang featherweight tu untuk naik ke atas untuk mencabar tali pinggang lightweight tu kan, selepas menumpaskan Charles Oliveira tempoh hari. So itulah daripada apa yang aku boleh cakap dalam masa beberapa minit ni. Kita tahu memang sebenarnya aku memang mengharapkan Uncle Life dapat mempertahankan tali pinggang tu, tapi sudah terbukti yang sebenarnya Alex Poatan Pereira dia bukanlah satu petarung yang aku cakap fighter yang boleh dipandang ringan lah. Jadi apakah pendapat korang? Apakah sebenarnya what is next for Alex Poatan Pereira? Cuba korang tinggalkan kat ruangan komen. So kita akan bertemu lagi di UFC 321 iaitu main event Tom Aspinall versus Cyril Gane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.